Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masa sikit kerana ada beberapa makluman dan pengumuman. Yang pertama berkenaan dengan hebahan anugerah Kecemerlangan Peperiksaan 2024 sumbangan Kerajaan Kelantan Darul Naim. Sedikit putih minta izin tak membaca. Yang pertama mencapai keputusan seperti berikut. Kelihatan mohon SPM 2024 minimum 9A, stamp 2024 pangkat mumtaz. STPM 2024 sekurang-kurangnya mendapat 4A. Anak kelahiran Kelantan yang menduduki peperiksaan di mana-mana pusat peperiksaan di negeri Kelantan dan di luar negeri Kelantan. Anak Kelantan lah, IC Kelantan. Anak Bukit Kelahiran Kelantan yang menduduki peperiksaan di mana-mana pusat peperiksaan di negeri Kelantan. Dia ada dua kategori. Anak apa nama ni? Pemilihan asal Kelantan. Dia apa nama ni? Masuk periksa di negeri Kelantan ataupun di luar. Kita mau. Yang kedua, anak Bukit Kelahiran Kelantan tapi ambil periksa di Kelantan. Boleh juga. Yang kedua, seterusnya borang permohonan dibuka pada bermula 13 Mei hari itu lagi. Boleh mendapat orang tu di pejabat I ataupun mak turun dalam FPI ataupun dalam sesawang dia. Seterusnya orang yang lengkap hendaklah dikembalikan ke pejabat I pada pukul 9 pagi hingga 3 petang pada hari bekerja, ataupun boleh hantar kepada I, ada alamat ni. Nanti maklumat ni pakai tepek di luar Bikul lah. Dia ada banyak lagi nak baca habis itu takut orang. Tapi adalah inisiatif daripada Kerajaan Negeri Kelantan untuk memberi sumbangan kepada anak-anak Kelantan kita yang mendapat keputusan sumbangan dalam peperiksaan baru ini. Baik, yang kedua, makluman berkenaan dengan di peringkat Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso akan mengadakan Karnival Kerjaya My Future Job Negeri Kelantan pada 24 hingga 25 Mei. Ada beberapa hari lagi. Esok bermula esok sehingga 25 bulan di Maidin Mall Tunjung. Karnival ini dibuka kepada semua pencari kerja untuk menghadiri temu buka dengan penglibatan pelbagai majikan. Macam-macam adalah. Karnival turut dimeriahkan dengan berbagai aktiviti seperti seminar kebolehpasaran, pendaftaran My Future Job, taklimat produk dan perkhidmatan Perkeso, pendaftaran skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, skim keselamatan sosial suri rumah dan pameran agensi. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan jawatan kosong yang ditawarkan di Facebook Perkeso Kelantan atau layari portal myfuturejob.gov.my career fair. Pencari kerja diminta berpakaian kemas dan membawa sijil serta resume menghadiri temu. Itu orang temu lah. 24 hingga 25 di Maidin Mall Tunjung. Kalau siapa-siapa berkehendak untuk mencari kerja, ini terbukalah peluang yang baik insya-Allah. Seterusnya, program Bina Rumah Don Kadok. Tarikh esok 24 bulan 5. Tempatnya di perkarangan rumah YB Datuk Khalil, Kampung Purbekiyat. Antara acara yang menarik, kaunter yang dibuka, kaunter pejabat tanah untuk bayaran hasil, kaunter JPJ dan juga pemeriksaan kesihatan. Dan juga ada sedikit program sukaneka dan sebagainya. Jadi mana berkelapangan boleh hadir beramai-ramai. Yang seterusnya, banyak sekali hari ini, program agihan daging korban. Ini peringkat Masjid As-Sa'adah Dahulu. InsyaAllah kita bincang, kita sepakat untuk buat program agihan daging korban. Walaupun kita tidak berjaya menganjurkan lagi sembelih lembu di peringkat korban di peringkat masjid sendiri, tak apa. Jadi kita ambil inisiatif untuk mana-mana yang berkorban pada tahun ini di sekitar kita ni lah, di Bukit Betahulu ni, yang nak bagi minta masjid untuk urus agihan korban. Jadi kita sepakat untuk buat hari 10 Zulhijjah tu lah, pada pukul 5 petang di perkarangan Masjid As-Sa'adah. Jadi kali sebelum ni mungkin kita percayalah bahawa kita boleh hasil dari korban tu kita bagi 3 kan, ikut kepada rukunnya kan. 3 sekian untuk kita, sekian untuk wakil, sekian lagi untuk hadir kepada jiran tetangga dan saudara kita. Cuma kali ni kita ambil inisiatif,
kita nak menyelesaikan, bantu untuk menyelesaikan perlu dibagi kepada fakir miskin itulah utamanya. Kalau kita ada senarai semua sekali, jadi boleh nak nak mari daging korban itu dengan keadaan yang sudah dikemas kini lah, baik kini lah, suami yang molek tu jangan mari sejelup kita nak tu bola. Maknanya mari dengan sup itu atas kira lah. Ni kira anggaran dulu. Sebab hari kejadian kita tak tahu kita boleh berapa kilo ni. Jadi buat anggaran dulu. Kita akan sediakan borang ni kita buka sehingga pada 31 bulan 5 ni untuk pengurusan kita lah. Kita boleh dapatkan maklumat tu untuk kita buat kupon untuk diberi kepada fakir miskin yang akan kita bagi pada mereka-mereka ni nantilah bila hari. Kalau tak jelas nanti insya-Allah kita akan maklum ke borang ni sudah tersedia ni. Kalau siapa mau berminat dan memang boleh buat demikian dia berjumpa dengan boleh kan. Seterusnya ni berkaitan dengan pengurus jenazah untuk muslimat bertahulu. Sukacitanya, alhamdulillah kita di peringkat muslimat sudah ada pasukan lah, pasukan pengurus jenazah sendiri peringkat kita. Apa tahu dah, apa tanya-tanya kamu lain pun agak susah lah untuk kita dapatkan pengurus jenazah di peringkat kita ni, sama ada muslimin atau muslimat. Jadi alhamdulillah di bertahun ini kita sudah ada pasukan dia. Antara yang diberi nama ni lah 4 orang, Puan Naimah binti Sa'id, kampung seberang Raya, Puan Zuraidah binti Yaakob, kampung Betahulu, Puan Mastura binti Muhammad Nur, kampung Jiah, dan juga Puan Nurul Aini binti Awang Hasan, kampung Palemburu. Jadi 4 orang ini insya-Allah mereka ni akan bertanggungjawab untuk mengurus sediakan jenazah dari sekiranya diberitakan ada kematian dan sebagainya. Yang terakhir sekali, jadi sarannya pada semua untuk membayar zakat hasil padi. Kita sudah sedia maklum dan mendapat hasil baru ni. Jadi mana-mana sudah cukup apa semua sekali itu, kita anjurkan dan kita peringatkanlah untuk kita pakat-pakat bayar hasil zakat daripada tanaman padi tersebut. Mudah-mudahan bila kita lunaskan tanggungjawab tu, bolehlah keberkatan daripada hasil pendapatan kita. Tema adanya terus adalah Muhammad Islam bayar zakat harta berkat. Jadi sedikit ringkas maklumat, beberapa maklumat. Ada maklumat ni abang kita tempel di pakai dengan kita lah insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الله أكبر، الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ikhwanil muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan beroleh keberkatan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan memberi tumpuan kepada persoalan mengapa kita mesti membina keluarga muslim yang baik. Apabila kita mengakui bahawa kita telah menganut agama Islam, pengakuan ini sebenarnya telah menjadikan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk tunduk dan patuh kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, dari sudut akidah, ibadah dan akhlak, kita bertanggungjawab untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk merubah masyarakat supaya menjadi masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada risalah Islam. Langkah pertama yang boleh kita lakukan ialah membentuk rumah tangga supaya menjadi rumah tangga muslim, yakni Baitul Muslim. Kita bertanggungjawab menegakkan Islam di dalam rumah tangga yang kecil ini dengan memahamkan Islam kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak dan sanak saudara yang terdekat. Inilah faedah yang telah diajar oleh Rasulullah SAW di permulaan dakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213 hingga 215. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashiratakal aqrabin wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, maka janganlah kamu menyeru, yakni menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang yang beriman. Oleh itu, tugas kita yang mesti dilakukan sebagai seorang muslim setelah tanggungjawab terhadap diri ialah menunaikan tanggungjawab kepada keluarga, rumah tangga dan anak-anak. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ikhwanil muslimin, sesungguhnya dalam usaha membantu
kita berjaya dalam membina rumah tangga Muslim, Islam telah menunjukkan kepada kita jalannya. Kandungan risalah Islam mengisyaratkan kepada kita langkah-langkah yang mempermudahkan kita bagi merealisasikan matlamat rumah tangga Muslim yang ingin kita capai. Yang pertama, perkahwinan yang kita bina mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu membina rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam, melahirkan zuriat dan keturunan yang soleh sehingga mampu memikul amanah dan dapat merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berterusan dan tersebar ke seluruh alam ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, wallahu samii'un 'alim." Artinya, mereka kembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengah yang lain. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Surah Ali Imran ayat 34. Yang kedua, perkahwinan kita ini mestilah untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, dan supaya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kami sembah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah Ta'ala 'aunuhu al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada' wan nakihu alladhi yuridu al-'afaf." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan atas dirinya untuk membantu mereka: orang yang berjihad di jalan Allah, hamba mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan orang yang berkahwin dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah membuat pilihan terbaik untuk calon isteri dan teman hidup kita sebagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kamu membuat pilihan bakal isteri yang terbaik untuk bakal zuriat kamu. Hendaklah kamu berkahwin dengan yang sekufu, dan kahwinkanlah mereka dengan perempuan yang sekufu. Yang keempat, kita hendaklah memilih calon isteri yang berakhlak dan beragama sekalipun tidak mempunyai harta dan kecantikan. Ini berdasarkan petunjuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, janganlah kamu menikahi para wanita semata-mata kerana kecantikan mereka, kerana kecantikan mungkin akan merosakkan mereka kerana tertipu dan sombong dengan kecantikan. Jangan juga menikahi para wanita kerana harta-harta mereka, kerana berkemungkinan harta akan menyebabkan mereka jatuh dalam maksiat dan kejahatan. Akan tetapi, hendaklah kamu kahwini wanita atas dasar agama. Seorang hamba yang sumbing dan mulut dan telinga tetapi mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna lebih baik daripada perempuan yang merdeka yang membelakangi perintah agama. Yang kelima, kita juga diingatkan supaya berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dalam urusan perkahwinan ini. Berjaga-jaga daripada ditimpa kemurkaannya serta balasannya dan yang pedih. Sesungguhnya Rasulullah SAW ada mengingatkan kita menerusi sabda yang bermaksud, siapa yang berkahwin dengan seseorang wanita kerana ingin mendapat kebanggaan dan kemuliaan yang ada padanya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah baginya selain kehinaan. Sesiapa yang mengahwini sebab harta semata-mata, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah baginya selain kefakiran. Sesiapa yang mengahwininya kerana pangkat kedudukan wanita tersebut, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah baginya melainkan semakin rendah kedudukannya di sisi manusia. Sesiapa yang berkahwin dengan seorang wanita yang ia tidak ingin berkahwin dengannya, melainkan untuk dia menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dirinya atau menyambung hubungan kekeluargaan, nescaya Allah memberkati baginya wanita tersebut dan memberkati wanita tersebut untuk dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ikhwanil muslimin, pembentukan keluarga muslim amat penting kerana ia merupakan perkara paling utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat yang soleh. Ia bertanggungjawab melahirkan, mendidik dan membesarkan setiap anggota masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Berjaya atau gagal, kuat atau lemah sesuatu masyarakat itu
banyak bergantung kepada keadaan sesebuah keluarga yang dibina. Dalam hubungan inilah kita mesti menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan atau model teladan dalam pembinaan keluarga muslim. Baginda SAW sangat memberi perhatian kepada pembentukan suasana kerukunan rumah tangga, mendidik para isteri, anak-anak, jiran tetangga dan lain-lainnya pada setiap masa dan keadaan. Natijahnya lihatlah lahirnya ahli keluarga yang mengikuti lunas-lunas Islam, tutur kata, perilaku, layanan dan kemesraan menggambarkan akhlak Islamiah yang mantap. Boleh dilihat setiap di detik-detik rumah tangga Rasulullah SAW dipenuhi dengan suasana kemesraan dan kasih sayang yang lahir daripada ketulusan dan keikhlasan hati. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna puasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna darah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda sama ada zakat ataupun wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik dalam waktu bencana ini agar mereka mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, saudara-saudara kita di Palestin masih dalam konflik peperangan dengan Israel. Mereka sedang ditindas, ditekan dan dibunuh. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan beban, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وأعل كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد
صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ayyid Allahumma bi tawfiqika mudabbir hadhihi al-wilaya wa mushayyidaha 'abdaka al-haris li syari'atika malikana sultan. Ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad kelima, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim, dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah memelihara tuanku di dunia dan akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa qayyadala 'adlahu وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Tentukan shaf, rapatkan shaf, betulkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم له شريك ولم يكن له ولي من الذل. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونشكره. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
قدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام باركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام قل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسي السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين